Dalam isu harta pencarian, berulang kali saya menyatakan bahawa dia ada sumbangan langsung, yang kedua sumbangan tak langsung. Dalam hal berkaitan dengan sumbangan tak langsung, apa-apa sumbangan oleh suami dalam menunaikan kewajipannya untuk menjaga keluarga dan rumah tangga sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum syarak, dia tidaklah dikira sebagai usaha bersama bagi maksud mentafsirkan tentang maksud harta pencarian. Jadi suami kalau dia melaksanakan tanggungjawab dia tidak dikira, dia bukanlah dikira sebagai sumbangan secara tidak langsung. Itu adalah kewajipan dia untuk menjaga keluarga, kewajipan yang telah ditentukan, telah digariskan oleh hukum syarak. Itu secara